Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aidil Arish binti Abdullah dari kru Dato' SMK Dato' Marazali. Pada hari ini, sekolah kami telah mengadakan program Halalan Thayyiban yang berlangsung pada 3 Disember 2025. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Ustaz, kalau boleh 15 ekor tu halal dimakan. Selepas berakhirnya ucapan tadi, mereka terus mempelajari tentang teori sembelihan dan membuat amali. Bukan hanya itu sahaja, selain belajar tentang ilmu sembelihan, terdapat juga aktiviti pertandingan cuba rasa yang menguji bakat-bakat murid. Setelah habisnya pertandingan itu, terdapat pula jamuan makan bersama murid-murid dan guru-guru. Memang banyak dan pelbagai pilihan. Dahlah nampak sedap pula tu. Sekarang, mari kita tanya mereka tentang program ini. Cuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak saya nak tanya soalan sikit? Boleh? Berdasarkan program kita pada hari ini, apakah objektif program kita pada hari ini? Okey, baik. Sebelum tu saya nak maklumkan program hari ini ialah program Halalan Thayyiban, iaitu sempena fik sembelihan. Antara objektif pada pagi ini yang kita nak capai ialah memastikan murid-murid mengetahui cara-cara menyembelih mengikut syariat Islam. Yang kedua, kita nak melahirkan murid ada rasa sifat ihsan ketika kita menyembelih binatang. Yang ketiga, setelah kita menyembelih, kita akan bekerjasama membersihkan ayam sehinggalah ayam itu boleh dimasak dan dimakan. Dan akhir sekali, tidak lain dan tidak bukan, objektif utama kita ialah untuk memastikan murid mahir dalam menguruskan sembelihan, memasak dan bekerjasama dalam satu pasukan menguruskan ayam masing-masing sehingga boleh dimakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah, boleh saya tanya soalan? Boleh. Okey, pada pendapat Ustazah, apakah pandangan Ustazah terhadap program ini? Okey, pandangan Ustazah terhadap program ni sangatlah bermanfaat. Sebabnya pelajar diberi pengalaman menyembelih sendiri ayam secara sah dan halal untuk kita makan setiap hari. Benda ni insyaAllah dia orang boleh guna selepas habis sekolah ataupun dalam kehidupan seharian untuk dia orang bukan setakat belajar lah, masa mempraktikkan sendirilah. Sebabnya sekarang ni kita tengok banyak ayam di pasaran yang kita tak yakin sama ada halal ataupun tidak. Sangat bermanfaat lah pada saya. Terima kasih Ustazah. Hai, saya nak tanya sikit boleh? Boleh, apa tu? Okey, berdasarkan program kita pada hari ini, apa yang awak dapat pelajari pada program kita pada hari ini? Okey, untuk pendapat saya lah, dari program ni kita dapat belajar macam mana kita nak sembelih ayam tu dengan betul. Macam kan kalau kita tengok selama ni, kita tengok macam orang suka sembelih saja-saja, kita tak tahu macam mana cara dia, halal ke tak kan kalau nak dimakan. So bila dah buat demonstration amali semua hari ni semua kita dah tahulah kalau kita nak sembelih ayam ni macam mana, halal ke tak, macam tu. Okey, terima kasih. Sama. Halalan Thayyiban. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara. Jemari disusun, maaf dipinta. Okey, itu sahaja daripada kami. Jumpa lagi lain kali. Bye-bye.